Dia melalui journey dan perjalanan yang perlu dibentuk daripada rebungnya kan, sampailah kepada buluhnya, daripada kecilnya sehinggalah ke besarnya. Jadi apabila kita nak berbincang soal hormat, soal adab, soal akhlak ini, saya yakin banyak benda yang kita kena ambil maklum dan cakna untuk kita saling improvise lah. Saya pun bukan seorang ayah yang baik, bukan seorang guru yang baik, tetapi kita setiap hari cuba menjadi yang terbaik. Kan? Ni saya baru pulang balik sampai tengah malam semalam daripada Surabaya. Kalau orang tanya kenapa Ustaz beraya-raya nak pergi sampai ke Indonesia nak tengok pelajar. Kan? Boleh je tengok live daripada sini, tapi kita pun nak bagi pelajar-pelajar tu nampak bahawasanya kita bukan seorang guru yang nak memberikan arahan pada mereka, tapi kita nak bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan kejayaan mereka. Kan? Jadi bila diorang tengok effort, diorang pun tahu bahawa kita bukan main-main dan kita bukan geli-geli. Kita serius dalam nak ada pembangunan insan yang baik kepada mereka ni. Jadi saya sendiri bercakap di atas kapasiti bukan kepada 6 orang anak saya yang berbinkan Muhammad Ikut Isra, tetapi saya bercakap di atas kapasiti kalau di geng budak masjid yang berdaftar di masjid ada lebih kurang 5-6 ribu orang pelajar. Kan? Kalau di Mahat Tahfiz saya ada lebih kurang 100 orang pelajar. Saya bercakap mewakili 6,106 orang inilah, yang mana sebagai seorang ayah, apabila salah maka saya perlu betulkan kesalahan, dan kalau ia betul maka perlu ditambah baik kebetulan itu. Maka mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pendidik yang baik untuk saling mendidik anak. Walaupun anak dah besar gajah dah pun, wajib kena ada pendidikan untuk kita betulkan apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Betul. Pepatah